Assalamualaikum. Geng, lama tak update. Ada yang tanya macam mana ayam. Ni geng, ayam yang 50 ekor dulu ni kita ambil. Sekarang tinggal dalam 30 ekor. Sebab aku rasa ayam ni macam kualiti dia kurang geng. Ini adalah ayam kampung asli, bukan ayam kampung kacuk ni. Pasal ni umur pun dah dekat 6 bulan dah. Rasa aku, kalau tak silap aku pun tak ingat tu ambil bulan berapa. Tapi memang dah kemas panjang lah. Ni dah tersalah ambil. Ni dalam, ini pun dalam 1 kilo lebih geng. Minta maaf lama tak update video. Ini pun aku buat video pendek je untuk update. InsyaAllah lah lepas ni aku nak on balik. Sebenarnya aku ada buat permohonan dengan Jabatan Veterina untuk bantuan makanan ayam. Tapi belum ada jawapan lagi dah. Tapi veterina dah datang tengok apa semua, keadaan ayam, keadaan reban semua, dan juga tempat ternakan ni, tempat aku ni. Dia kata okey lah. Cuma tunggu keputusan ni lah. Sepupu aku pun sama juga, dia pun ada buat mohon macam aku, minta dedak grower 10 guni, dan sepupu aku minta 10 guni dedak penelur. Ni RIR geng. Memang kotor geng. Kotor tak nampak. Ni dia. Dalam ini pun aku ingat bau ada dalam sekilo lebih sikit je geng. Tu yang aku rasa macam aku ada frust sikit lah. Lepas aku ambil ayam ni, aku memang ada rasa frust. Lepas tu banyak yang mati. Aku rasa tinggal dalam 30 ekor lebih je ni, daripada 50 ekor yang aku ambil dulu. 11 ekor lah yang mati. Mungkin tak tahu lah apa dekat mana silap dia. Mungkin silap akulah. Jadi ni adalah belen-belen. InsyaAllah lah, tengok selepas raya ni aku akan ambil semula. InsyaAllah 100 ekor ke 50 ekor ke. Kita ambil baka yang dulu. Sebenarnya aku memang nak ambil baka yang dulu kan, tapi